Nina kalau breakfast memang suka sangat makan mi hon soup. Tapi syaratnya kuah dia kena clear-clear lah macam tu kan. Jadi bila kita makan tu rasa segar macam tu kan. Jom kita buat. Tumiskan 4 sekawan ni. Lepas tu bawang putih dan juga halia tumbuk. Ni akar sup ni awak tumiskan sekali. Dah nampak golden brown macam ni, boleh masukkan bawang besar sikit lah. Lepas tu kita gaul rata. Dan terus masukkan ayam. Bagi kuah-kuah pula. Bagi ayam, lemak ayam, air ayam tu semua keluar. Dah cantik putih ayam macam ni, baru kita letak air. Jadi nanti kuah dia akan clear lah kan. Lepas tu masukkan cube pati ayam, daun sup sikit, white pepper sikit. Tunggu sampai mendidih, masukkan garam sikit. Dah siap. Simple je. Lepas tu kita tuanglah dekat mi hon kita yang kita dah siap celur tadi. Lepas tu masukkan daun sup, daun bawang, bawang goreng bergedil dan juga kita punya sambal kicap. Resepi sambal kicap Nina dah sharekan hari tu. Tapi siapa nak resepi bergedil, angkat tangan ataupun komen kat bawah. Itu saja yang dapat Nina kongsikan hari ni. Bye bye.